Lebih bersyukur, kurang hasad. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah hasad, kerana hasad itu memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu." Riwayat Sunan Abu Dawud. Hasad adalah penyakit berbahaya yang memusnahkan pahala kebaikan seseorang, maka wajib menjauhinya. Doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli hasidin wa min syarri kulli dhi syarrin wa min syarri kulli ainin lammatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan setiap orang yang dengki, setiap kejahatan dan setiap pandangan mata yang jahat. Bersihkan hati kami daripada hasad, kebencian dan dendam. Jadikan kami orang yang sentiasa menginginkan kebaikan untuk orang lain dan lindungi kami daripada kejahatan orang yang dengki. Kurniakanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.